Jadi Ubaid bin Umair kata dia baca fi mawasimil hajj, sambungan fi mawasimil hajj itu dalam mushaf, dalam mushafnya sama ada kita kata sebagai Quran, sebagai Quran, tetapi yang betulnya bukan sebagai Quran. Fi mawasimil hajj itu tafsiran dia, yakni fil mushaf. Apa maknanya? Indama yaqra'u fil mushaf, bila dia baca dalam mushaf tu dia tambah, dia tambah sebagai tafsiran. Tak apalah. Satu lagi riwayat daripada Ibnu Abbas juga, orang-orang di permulaan dahulu mereka berjual beli. Mula-mulanya pada masa mengerjakan haji itu mereka berjual beli. Lalu perawi menyebutkan makna hadis yang telah tersebut sebelum ini. Ini perawi ini Ahmad bin Saleh ataupun Ibnu Abi Fudayk menyebutkan makna hadis yang tersebut sebelum ini, tapi setakat akhir ayat itu. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, sekat ila qaulihi, hingga kepada katanya mawasimil hajj. Mawasimil hajj tak masuk, tak masuk, sekat tu je. Babun fis sabi yahujju, kita tengok sekat tu ya. Mula-mula ni malam ni tentang perempuan yang buat hijrah haji tanpa mahram, boleh ke tidak? Itu tajuk dia. Bagi Imam Abu Dawud, dia buat tajuk-tajuk gini kan, seperti yang kita sudah maklum, ialah dia nak cerita dalil bagi masing-masing golongan ulama yang berbeza pendapat dalam masalah ni. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Kebanyakannya kata tak boleh berdasarkan zahir hadis-hadis. Buat hijrah haji tanpa mahram. Setengah ulama dia hadkan hak ni dengan perjalanan untuk haji. Untuk haji. Hak tidak haji tak termasuk. Ada juga yang mengatakan haji itu ibadat, rukun Islam. Hak tu pun tak boleh tanpa mahram. Hak lain lagi tak boleh. Ada macam-macam pendapat ditubik daripada sini ni. Imam Abu Dawud dengan buat tajuk ni, dan dia tidak buat keputusan. Dia tidak buat keputusan. Dia hanya kaya perempuan mengerjakan haji tanpa mahram, apa hukumnya? Dia tidak cerita. Sebab apa? Sebab memang ada khilaf. Memang ada khilaf. Dan hak kata tak boleh tu sejauh mana? Situ pun ada khilaf berdasarkan zahir hadis ni. Ada yang kata sehari, ada yang kata sehari semalam, ada yang kata 2 hari, ada yang kata 3 hari, ada yang menyebutkan sampai 1 barik. 1 barik tu 12 batu. 12 batu. 1 barik. Ada yang menyebutkan sampai 1 barik. Perjalanan tu, jarak perjalanan tu, kalau sejauh tu tak boleh lah tanpa mahram. Kalau kedudukan tempat dia tu tidak sampai sejauh tu, dengan Mekah tu tempat nak buat hijrah haji tu boleh. Tapi kalau jauh sejauh tu tak boleh. Dia 1 barik. Ada yang mengatakan begitu. Barik itu 4 farsakh. 1 barik 4 farsakh. 1 farsakh 3 batu. 3 batu. Ini bermakna 1 barik 12 batu. 12 batu. Mengikut kira-kira sekarang ni orang anggarkan 22 kilometer jauhnya 1 barik. Atas dasar riwayat-riwayat yang berbeza itulah, maka berbeza-beza pendapat ulama. Orang yang kata apa ni, tak boleh tanpa mahram ni, apa ni, sejauh perjalanan 1 malam, dia pegang dengan hadis yang pertama, 1 malam. Ada lagi sehari semalam, ada macam-macam lagi hak tidak sebut sini pun ada dalam kitab-kitab yang lain, 2 malam ke apa ada. Dia pegang dengan zahir itulah. Tak cara dia tak kira, dia pejam mata dah. Keadaan lagu mana tak cara, tak boleh, memang tak boleh.
Lepas tu bukan perjalanan untuk buat kerja haji saja, perjalanan lain pun tak boleh juga. Dia pakai umum, pegang zahir gitu. Tetapi benda ni masih khilaf. Kepada yang kata sebenarnya tidak ada ni ketentuan, sehari semalam apa ni, tidak tetap hal ini. Oleh kerana dalam hadis dia tidak tetap ittirab ataupun muttaribah, maka kita tak boleh pakai belaka. Tak boleh pakai belaka. Itu satu kaedah yang dipakai oleh segolongan ulama. Tak boleh pakai belaka. Hak sebenarnya Nabi SAW naknya kepada dia, iaitu dia nak jaga keselamatan perempuan. Nak suruh orang lelaki ni ambil berat tentang perempuan. Dan sebut berbeza-beza tu bergantung kepada keadaan. Mungkin pada masa-masa tertentu keadaannya terlalu tidak aman, sejauh semalam perjalanan pun tak boleh nak elok. Atau begitulah seterusnya, kalau tahan sikit tapi tak aman juga, lebih jauh sikit boleh pergi. Gitulah nak ceritanya, perempuan ini adalah satu jenis manusia yang kena jaga. Orang lelaki yang berkuasa kena jaga, seperti budak-budak dah. Seperti orang gila. Bukan nak menyamakan perempuan itu dengan orang gila, dengan budak-budak, tapi dari segi terancam, tergugat kedudukan dia, bahaya dalam keadaan tertentu. Jadi hadis ni tidak ada, tak boleh kita pakai secara umum gitu, dalam semua keadaan sejauh-jauh ni. Sebab kalau kita kata begitu akan bercanggah. Nak tak nak, kalau nak pakai juga kita kena kata itu maksud. Dalam keadaan-keadaan tertentu, pada masa-masa tertentu, dia berbeza-beza lah keadaan. Berbeza-beza keadaan. Dan hal ni tidak khusus dengan zaman Nabi SAW sahaja. Zaman lain pun begitu juga. Dia hanya bergantung kepada keadaan aman itu. Bagi orang yang mengatakan tak boleh tu kan, tak sah lah. Tak sah. Tak ada syarat kemampuan. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah tu bila tak ada mahram, tak ada istita'ah. Yang disyaratkan untuk buat kerja haji itu baru wajib atas orang ni apabila dia ada kemampuan untuk pergi. Termasuklah dalam kemampuan untuk pergi itu ada mahram. Kalau tak ada mahram, tidak wajib ke atas dia. Tidak wajib kata dia. Dia cukup pitih pun, dia ada pitih pun, dia kaya pun, mengikut pendapat orang kata tak boleh itulah. Kena mahram itu syarat. Seperti mana syarat kena ada pitih, perjalanan tu aman ke apa, itu syarat. Hak ni pun termasuk dalam syarat juga. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak syarat, hak tu tidak syarat, syaratnya apa dia, iaitu aman. Bila aman, tak ada mahram pun pergi dengan perempuan, beberapa orang perempuan yang baik-baik, yang dipercayai agama pergi, boleh, sudah wajib dah atas dia. Bila dia ada pitih, perjalanan pun boleh, ada kenderaan ke apa, tak ada mahram saja, tak ada. Orang yang haram berkahwin dengan dia saja tak ada. Hak tu tak ada ayah kau, tak ada adik-beradik kau. Adakah sudah wajib? Kata dia wajib. Dari segi hak haji, dari segi hak haji ni sudah wajib ke atas dia. Bermakna dia kena pergi. Dalam masalah ni berbeza-beza pendapat ulama. Kalau kita tengok di sini kan, dalam kitab ni, ni muka surat 303 ni, hak mana ada kitab ni boleh tengok. 303 beberapa baris tu. Baris yang ke-5, baris yang ke-4 gitu. Qala fil bada'i' fi syara'it fardhiyatil hajj. Bada'i' ni kitab fiqh Hanafi, Bada'i'us Sana'i', karangan Al-Kasani, tentang syarat-syarat fardu haji ni, wajib haji ni, kena pergi haji. Dia kata berkait dengan perempuan, termasuk dalam syarat ni ada 2 berkait dengan perempuan, hak lebih daripada lelaki lah. Yang pertamanya
dia kena ada bersamanya suami.